Ada tanda dia makan lagi belekut dalam ni, boleh pakai gelok ni. Ni nak kena perhatikan juga ni sebab ni melekat dengan clutch shoe ni. Kalau dia belekut dalam ni memang nak kena skim. Dah skim, tapi sebaiknya ganti mangkuk lain lah kalau dah teruk sangat ni. Assalamualaikum. Ini tengok pun lengkungan dia dah pun cantik lah. Kau nampak? Dia macam dah berlekut sikit lah. Ni nak kena nak kena skim lah. Ni boleh lah bawa. Yang tu. Ni buat kadang top speed dia tak apa ada. Clutch shoe masih lagi tebal lagi, dah elok lagi clutch shoe. Cuma masalah tadi berbunyi tu pasal bearing dalam ni. Bearing satu ni, ini ke bearing ada kat dalam ni. Ada dua bearing. Oh tak habis. Ni. Ini pun sama nak ganti longgar ni. Ni stok roller 19 gram. Masih lagi tak ada lonjong, dia boleh pakai lagi elok ni, tapi memang nak ganti. Biji ni slider ke apa nama ni? Oh, longgar sikit lah. Tu kau boleh dengar tak dengar? Longgar sikit. Ni buat ada bunyi tak penyebab bunyi ni. Dia dah tak cantik dah. Wah, siksa sikit. Mana ni? Asal bukan ni. Itu juga asal. Dia sebabkan sini panas, dia kena pakai high temp punya. Boleh tak cair sama dia tulis. Abang tahu lah Kasim. Terima kasih lah sebab tolong terangkan lagi. Tapi abang tahu memang kena pakai high temp. Ini dah beritahu kat viewer hang. Okey. Pakai mic ni. Pakai kepala tak dengar ni tu. Aduh. Ya ni lekuk sikit dah. Dah tak apa cantik. Dah, ni patutnya nak ganti ni. Ni tak apa cantik. Yang satu lagi ni. Kat ni. Dia dah tak rata. Dia dah makan dah. Dia nampak. Dia nak tahan ni. Bila cabutnya bunyi hilang. Dah. Ni rosak. Nombor kat luar. Seksa babe. Dia buat untuk nak cabut benda ni kan. Download sini boleh. Dia tekan je pucuk dalam. Tidak tekan macam ni. Tapi tadi kalau masuk ni tak cukup panjang, tak cukup dalam. Tak sampai. Rasa pakai yang tadi ni kita lawan arah dia. Panjang. Kita tekan dia runcup. Ni tengah kembang kan. Jadi kembang dulu, lepas tu tarik pada bawahan. Buka keluar klip ni. Kalau bersih lah cepat sikit. Tu dia. Ini pun dah bunyi kan. Bearing. Bearing ni. Pulley bearing ni. Ini yang pomen tak nak buka ni. Leceh nak buka dia memang leceh. Sepa bai.
Rapid guna kayu hoki je. Ada. Gunalah apa yang ada kan. Jadi untuk puli ni, kalau cari nombor je dekat Shopee. Kat Shopee ke, kedai bearing ke, kedai Honda ke, TikTok ke. Ikut je. Dua bearing nak tukar. So grease yang aku ada, grease utility yang ni lah. Patut dia bukan besar, tapi ada yang ni kan. So aku pakai ni lah. Ikut ni ada punya. Dia kata dia ada yang ni So bahagian dalam ni aku walaupun dia ada grease lah. Ni dah ada grease lah ni. Kau nampak dia ada grease lah. Sikit je boleh hilang, tapi dia tempel lebih lagi, bagi letak lebih sikit ni. Yang ada penutup ni dia akan masuk dulu. Yang tak ada penutup ni dia ada kat dalam. Dia kata dia tekan macam ni lah. Daripada luar, dalam luar nampak macam ni, dari arah sini nampak macam ni. So masuk ni. Masuk dalam ke. Itu kena ketuk lah bagi dia rapat ke dalam. Ni dah rapat dah, ada dengan bunyi macam besi tu, dia dah rapat dalam. Jadi daripada puncak tadi kita dalam tarik keluar. Tarik dia keluar kan. Benda dah tentu. Kalau ada kembang dia akan lock dekat sini terkeliling ni. Masukkan ni pun sama juga. Tekan sikit, dia masuk dalam. Tapi sebab ini pendek, tapi yang ni pendek kan, kita masuk dalam, dia akan sangkut kan. Pakai jari pun boleh. Kita masuk dalam. Tak tahu aku boleh nampak, tapi itulah. Harap aku boleh nampak lah. Dalam ni. Tak banyak, tak apa. Nampak sini dia punya nombor. Yang ni memang tak ada grease, yang ni nak kena letak grease. So yang ni nak pakai grease yang ni. Lagi rasa lagi likat. Kita letak je kemudian ni. Dah ada grease dalam. Yang nombor ni kat luar. Tak ada bunyi dah. Nampak dah. Dah tak ada bunyi dah. Sebab nak sale kan. Di depan ada skrin tak? Ada. Oh ni baru. Berpompa. Tu dah kasih panjang. So grease dia dekat dalam lah, tak keluar. O-ring pun nampak, o-ring ada kan. O-ring pun ada tu. O-ring tu yang dia protect daripada grease dia keluar kan, leaking kan. Tekan benda dalam ada terasa macam tekan tu dia ada lock sikit. Kita test lah, tarik keluar. Okay. Spray di tengah ni.
Lemah. Lemah. Pak Dah Tino. lepas. Dia tekan tak kuat. Powder tak grip belakang dia. Okay, kepala ni bontot semua arah tu belakang. Jangan banyak sangat. Yang ni ada. Oh. Dah tak ada bunyi bising ke? Allah. Teruk juga bhai, nak kena ganti ni. Oh. Sabun tu kuat kan? Kita ganti sekali minyak gearbox. Orang masak lah masukkan ni. So perlahan. Ni berketat punya sangat. Bario sini nampak dia. Satu tak boleh sumbat 1 liter je. Penuh dia laku 800 ml. Kena agak-agak. Nampak tu, kat sini tu nampak 0.8 liter. Jangan tuang sampai satu pack ni sebab satu pack ni ada 1 liter. So ni gas liquid, liquid belah kanan ni 800. So mengambil ni 800 sikit tak apalah. Ni 800 ml. Jengam. Kalau tuang lebih daripada 800 ml kan, dia akan masukkan ni, dia akan leaking tu. Dia ada kat bahagian puli tadi kat dalam. Bukan bahagian puli ni, belakang ni gearbox kan, tapi dekat konrod, bahagian konrod tu minyak, sebab minyaknya lebih kat dalam sana tadi tu. Belakang puli depan, front puli tu, kat belakang sekali tu, betul-betul kat konrod tu ada oil seal tau. Oil seal tu dia, minyak keluar kat situ. Okay. Ni tekan ni. Naikkan.
Ni kau nak naikkan lah. So aku set 2000. Kalau cecah 2000, oil chain ni akan berkelip lah. Mana aku pergi tukar. Okay, gang. 3. Bye bye.